ini Selasa 31 Mac 2026. Kami bersiaran daripada pantai Teluk Kalong ke Maman. Hari ini ambil result SPM Amin. Sementara menunggu waktu tu kami tiba lebih awal sebab nak hantar muammar sekali. So here we are. Tengok dulu suasana. Suasana di pantai ini. There are two people. Dia tengah mencari harta karun. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Selatan Muhammad Najib bin Muhammad catat dilaporkan. Ini dia tak boleh berubah kan? Kalau orang dah molek tahun lepas turun ke kan, ia termaktub dah lah. Jadi hari ini termaktub dah lah. Sudah termaktub bahawa batch 2025 100% lulus SPM. Jadinya awak semua yang tinggal akademi daripada sekolah rendah apa semua, alhamdulillah awak dapat luluslah, boleh pegang lah CJ awak tu warna kuning lah, bukan warna hijau. Jadi kalau tak dapat CJ dia warna hijau, dia bukan politik lah, dia warna hijau. Okey, grade kuarter sekolah saya tak aktif sini. Ni grade kuarter sekolah. Grade kuarter sekolah ni semakin menurun, semakin baguslah. Tahun 23 ni kita lebih cemerlang, tapi daripada 4.77 kita dapat turunkan 4.74. Alhamdulillah. Ini boleh ketiga jauh 4.48. Kuarter mata pelajaran ni ginilah. Kadang-kadang ada subjek tahun tu dia boleh target apa yang dia masuk, apa dia yang tak boleh. Jadi ada peningkatan, ada penurunan. Yang paling bagus pendidikan Islam. Dan ni pelajar-pelajar yang dapat 7A, 6A, dan ya, tu ada sambung ah. Ready, kamera main ready. 1, 2, 3. Sama lah. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.